Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini, cikgu akan menerangkan tentang bab 6 iaitu cabaran selepas pembentukan Malaysia. Okey, kita ada beberapa cabaran. Keyword untuk cabaran dalaman Malaysia, kita ada 3. Okey, yang pertama sekali adalah cabaran pembangunan sosioekonomi Sarawak dan Sabah. Yang kedua, cabaran politik di Sarawak dan cabaran perpaduan kaum. Jadi untuk yang ni kita buat CP3. CP kuasa 2. Okey, so kuasa 3. So P kuasa 3 ni ada PS. PS ni ada 2 negeri, Sarawak dan juga Sabah. Pembangunan sosioekonomi. Okey, dapat Okey, yang kedua, politik. Kalau Sarawak kita letak W. Kalau Sabah kita letak B, okey? Sekejap, tak nampak pula. Okey, nampak. Okey, sambung balik. SW. Okey, politik Sarawak. Dan yang ketiga adalah perpaduan kaum, PK. Okey, jadi CP kuasa 3 iaitu cabaran. P tu ada 3. So P yang pertama adalah pembangunan dan sosioekonomi. Kalau nak hafal lagi PSK lah. P pembangunan sosioekonomi Sarawak dan juga Sabah. Yang kedua, cabaran politik Sarawak. Dan yang ketiga, cabaran perpaduan kaum. Okey? Kalau boleh hafal lah yang ni. Tapi lebih mudah. Cadangan cikgu macam sebelum ni, buat nota sendiri, buat keyword sendiri. Kalau nak ikut keyword cikgu pun boleh. Tapi kalau nak tambah, contoh cikgu saya tak faham lah PK ni, tambah je lah kaum kat tepi. Lebih faham lah kalau macam tu. Okay, ubah suai ikut kepada keselesaan masing-masing. Okay, kita tengok dulu CP yang pertama iaitu cabaran pembangunan dan sosioekonomi Sarawak dan juga Sabah. Okay, pertama sekali, mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Rakyat masih mengamalkan, sebab waktu ni lepas Malaysia dah bentuk, rakyat masih mengamalkan pertanian sara diri, ataupun ini adalah pertanian kegiatan ekonomi tradisional lah. Kerajaan mewujudkan ekonomi pertanian komersial seperti kelapa sawit, koko dan juga getah yang mempunyai permintaan yang tinggi pada ketika itu. Membuka peluang kepada rakyat untuk menyertai ekonomi petroleum, komersial petroleum. Jadi yang pertama sekali untuk yang ini, ni yang pertama. Jadi yang pertama ni kegiatan ekonomi. Jadi bagi tahu awal-awalnya dia amalkan pertanian. Okey. Pada awalnya masih lepas dah pembentukan Malaysia, rakyat Sabah dan juga Sarawak masih mengamalkan pertanian sara diri. Okey, seterusnya berubah. Okey, so kerajaan buat apa? Kerajaan wujudkan ekonomi pertanian komersial. Tak nampak je. Sekejap. Pertanian komersial. Pertanian komersial ni pula ada 3. Ada 4. Pertama sekali kelapa. Betul lah 4. Sekejap. Kelapa sawit. Okey. Yang kedua, koko. Yang ketiga, getah. Dan yang keempat, petroleum.
petroleum. Okey, kita tengok pula poin yang kedua. Memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan. Okey, dah settle ekonomi. Kita tengok pula perhubungan dan pengangkutan. Ingat dia punya keyword yang depan mempelbagaikan. Mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Mempelbagaikan ni maksudnya apa? Memperbanyakkan lagi. Banyakkan lagi. Awalnya pertanian sara diri bertukar kepada pertanian komersial. Komersial pula ada 4. Kelapa sawit, koko, getah dan juga petroleum. Seterusnya adalah memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan. Keluasan Sarawak dan Sabah yang besar menyukarkan pembangunan perhubungan dan pengangkutan tambahan rakyat bergantung kepada pengangkutan air. Jadi, kerajaan pun usaha untuk menyeimbangkan pembangunan dalam rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia. Sabah dan Sarawak pun masuk dalam rancangan Malaysia pertama pada 1966. Okey? Okey, yang ni kena ingat. Okey. Okey, puncanya untuk nak memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan adalah disebabkan Sabah dan Sarawak ni besar. Okay, so kalau nak buat pembangunan memang sukar. Okay, rakyat pula memang pada ketika itu bergantung kepada pengangkutan air. Okay, jadi kerajaan buat apa? Kerajaan buat rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia dan Sabah dan Sarawak mula masuk pada 1966 dalam rancangan Malaysia pertama. Okey, yang ketiga adalah memajukan sistem pendidikan. Okey. Kawasan pedalaman kurang akses kepada pendidikan. Usaha untuk membina sekolah dan melatih guru. Yang ni senanglah. Okey, sistem pendidikan sebab kawasan pedalaman kurang akses. Jadi kerajaan buat apa? Untuk bina sekolah dan juga latih guru. Okey. Secara simpelnya, untuk huraian cabaran dalaman Malaysia yang pertama iaitu CPSK, cabaran pembangunan sosioekonomi, Sarawak dan juga Sabah ada 3. Pertama sekali. So kat sini betul. Pertama sekali adalah ekonomi, mempelbagaikan kegiatan ekonomi. So kalau tengok 3 isi ni, poin pertama dia akan bagi tahu dulu kenapa nak mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Okey, contoh ekonomi ni first kali mereka amalkan pertanian sara diri. Jadi untuk nak majukan mereka lah kerajaan memperkenalkan ataupun mewujudkan ekonomi pertanian komersial. Ada 4 jenis pertanian tersebut iaitu kelapa sawit, koko, getah dan petroleum ni adalah ekonomi komersial je, bukan ekonomi pertanian komersial ya. Okey. Yang kedua, memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan. Sebab apa? Sarawak dan juga Sabah terlalu besar. Jadi ia menjadi cabaran lah untuk memajukan dia. Akan makan kos yang tinggi. Dan rakyat pula pada ketika itu banyak bergantung kepada pengangkutan air. Ini menyebabkan kerajaan membentuk rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia dan Sabah dan Sarawak pun masuk dalam rancangan Malaysia pertama pada tahun 1966. Dan yang ketiga, mewujudkan sistem pendidikan. Sebab apa? Sebab dalam kawasan pedalaman kurang akses kepada sistem pendidikan yang bagus. Jadi kerajaan pun berusaha untuk membina sekolah dan melatih guru. Okey, ini secara ringkasnya. Okey, jom kita tengok cabaran politik di Sarawak. Isi yang kedua. 1, 2, 3. Okay. Isi yang kedua. Krisis politik bermula Jun 1966. 21 orang ahli Kaunsil Negeri tidak berpuas hati kepimpinan Stephen Kalong Ninkan, Ketua Menteri Sarawak. Beliau dipecat oleh Governor dan mencabar keputusan di mahkamah dan menang. Kembali menjadi Ketua Menteri dan diundi tidak percaya oleh ahli Kaunsil. September 1966, darurat diisytiharkan dan kepimpinan Sarawak ditukar kepada Tawiz Lee. Okey. So kat sini cabaran politik ni dia lebih kepada menceritakan apa yang terjadi. Kenapa ada masalah dalaman, masalah domestik politik dekat Sarawak. Okey. Jadi pertama sekali kita kena ingat tarikh 1966. Apabila pada tahun yang sama Sabah dan Sarawak masuk ke dalam rancangan Malaysia pertama 1966 pada bulan Jun, 21 ahli Kaunsil Negeri
tak berpuas hati dengan Kalong Ningkan, Stephen Kalong Ningkan, STK. So mereka ni tak puas hati. Ahli kaunsil ni, kaunsil CN ni tak puas hati dengan kaunsil negeri, tak puas hati dengan Stephen Kalong Ningkan. Sebab apa tak puas hati? Iaitu Ketua Menteri Sarawak. Beliau ni dipecat oleh Governor dan mencabar keputusan mahkamah, tapi dia menang. Jadi dia pun kembali menjadi Ketua Menteri, tapi diundi tidak percaya oleh ahli kaunsil. Jadi bila diundi tidak dipercaya oleh ahli kaunsil, pada tahun yang sama, pada bulan September, ni bulan 6 1966, bulan September 1966, darurat telah pun diisytiharkan dan kepimpinan Sarawak ditukar kepada Tawisli. Okey, yang ketiga pula adalah cabaran perpaduan kaum. Kepelbagaian kaum di Malaysia menjadi satu cabaran membentuk perpaduan dan juga integrasi nasional antara kaum. Senaraikanlah semua kaum yang ada, tapi jangan sesekali tertinggal Melanau dan juga Iban. Sebab kat sini pun kita bagi tahu menceritakan cabaran dalam negara. Kalau awak tak bagi tahu, susah jadinya. Okey. Dan lain-lain. Jadi jarak antara Sarawak dan Sabah dengan Semenanjung Malaysia juga menjadi cabaran. Okey. So pertama sekali cabaran perpaduan kaum ni simple je, sebab pelbagai kaum. Cabaran tu dari aspek apa? Dari aspek dan wujudkan perpaduan dan juga integrasi nasional. Sebabkan kat Malaysia ada berapa kaum? Ceritalah ada berapa kaum. Dan jarak antara Sarawak, Sabah dengan Semenanjung Malaysia ni pun jadi cabaran. Okey, kaum. Okey, itulah secara ringkas cabaran dalaman Malaysia. Okey, kita tengok pula isu pembangunan dan ekonomi. Isu pembangunan dan juga ekonomi. Okey, so kat sini kita ada isu ekonomi dulu. Di mana jadi isu dan juga usaha menanggani. Okey, isu ekonomi bergantung kepada getah dan juga kelapa sawit pula. Jadi ini pada ketika itu juga berlaku kejatuhan harga bahan mentah. Teknologi rendah, berpendapatan pun juga rendah. So, kerajaan buat apa? Pelbagaikan kegiatan ekonomi pertanian dan industri pemprosesan kelapa sawit. Sebab ketika itu permintaan tinggi. Kerajaan mencari pasaran baharu. Tak target kepada benda-benda yang basic je. Kerajaan cuba cari jalan lain. Pelbagaikan pengeluaran komoditi negara. Okey. Isu taraf hidup berbeza. Berbeza. Allah. Isu taraf hidup pula berbeza. Okey, program pembangunan negara dalam rancangan bersepadu. Perkasakan perkilangan dan juga pembuatan negara. Menggalakkan integrasi penduduk antara negara. Mendapat bantuan Bank Dunia sebab taraf hidup kan. Isu peluang pekerjaan terhad sebab ini menyebabkan pengangguran meningkat. Jadi, kerajaan pun menubuhkan pusat latihan vokasional dan teknikal, memperbanyak dan mempelbagaikan peluang pekerjaan. Isu masalah kesihatan dan juga sosial, keperluan asas wanita hamil, kekurangan kemudahan kesihatan profesional, kadar kelahiran tidak normal dan kematian yang tinggi. Jadi, kerajaan telah menanganinya dengan usaha mengurangkan kadar kelahiran, program perancang keluarga, menambah baik kemudahan kesihatan di kawasan luar bandar. Untuk yang 6.4 ni kita ada ekonomi. Ekonomi sebahasannya getah dengan kelapa sawit. Lepas tu berlaku pula kejatuhan bahan mentah punya harga jatuh. Teknologi rendah, pendapatan rendah. Jadi pelbagaikan kegiatan ekonomi pertanian dan industri pemprosesan kelapa sawit. Permintaan tinggi. Mencari pasaran yang baharu seperti petroleum. Pelbagaikan pengeluaran komoditi negara. Isu taraf hidup berbeza. Jadi, program pembangunan negara, perkasakan perkilangan dan pembuatan negara, galakkan integrasi penduduk antara negeri. Antara negeri dan juga bantuan Bank Dunia. Peluang pekerjaan, pengangguran. Jadi, pusat latihan vokasional teknikal peluang memperbanyakkan dan mempelbagaikan peluang pekerjaan.
Kesihatan pula berkenaan wanita hamil, kemudahan kesihatan profesional, kelahiran tak normal dan juga kematian tinggi, mengurangkan kadar kelahiran, menjalankan program perancang keluarga, menambah baik kemudahan kesihatan di kawasan luar bandar. Okey, kita tengok plan 6.5. Untuk 6.5, tragedi hubungan antara kaum. Okey, kita tengok rusuhan kaum yang berlaku pada 13 Mei 1969 di sekitar Selangor dan Kuala Lumpur. Peristiwa ini selepas 3 hari berlangsungnya pilihan raya umum ke-3. Jangan tiba-tiba keliru pula pilihan raya ke-berapa ni. Okay, so korang kena ingat tarikh berlaku rusuhan adalah 3 hari selepas. So ingat tarikh yang ni, 10 Mei 1969 berlakunya pilihan raya umum ke-3, PRU 3. Dan lepas, ni pun 3 juga. Lepas 3 hari, which is 13, berlaku rusuhan. Penyokong parti politik membuat provokasi sehingga menimbulkan ketegangan kaum. Kempen ini menggunakan isu sensitif perkauman. Jadi, ini membawa kepada rusuhan kaum. Okey. Yang kedua, adalah faktor yang mencetuskan rusuhan kaum adalah sebab ketidakseimbangan sosioekonomi. Di mana tiga-tiga kaum ni tak seimbang lah dari aspek sosioekonomi. Kempen pilihan raya yang pada ketika itulah pilihan raya yang berunsur perkauman dan isu sensitif. Tindakan PKM yang menghasut penduduk bermusuhan. Perarakan kemenangan tidak terkawal dan menimbulkan kekacauan. Okey. Langkah untuk mengatasi rusuhan kaum ada 3 langkah. Pertama sekali, DMP darurat. D, perlembagaan digantung dan parlimen ditangguh. Perintah berkurung. Okey, pemagaran kampung baru. Menubuhkan pusat perlindungan seperti Stadium Merdeka dan juga Tiong Nam Settlement. Okey, pusat perlindungan ni Stadium Merdeka, Tiong Nam Settlement. Menyusun semula perkhidmatan penerangan kerajaan. Menapis berita yang supaya lebih sahih. Bekalan makanan diperoleh rakyat di pusat perlindungan. Okey. Yang kedua, M ini merujuk kepada Mageran, iaitu Majlis Gerakan Negara. Gerakan Negara. Okey. Tun Abdul Razak, pengerusi. Ahlinya terdiri daripada pegawai perkhidmatan awam, pegawai tinggi polis dan juga tentera. Kembalikan keamanan dan penguatkuasaan undang-undang, menjalankan pentadbiran negara yang licin, mengembalikan keharmonian dan kepercayaan antara kaum, merangka keseimbangan ekonomi antara kaum dan meningkatkan perpaduan kaum. So, yang ketiga pula adalah P merujuk kepada peranan Raja Melayu, menasihati rakyat agar nasihat dulu, jaga keamanan dan juga kekal perpaduan. Yang kedua, meminta rakyat untuk bertenang dan patuhi undang-undang negara. Contohnya Sultan Perak, Sultan Idris Iskandar Shah lah pada ketika itu. Okey. Jadi cikgu ulang balik untuk langkah mengatasi. Cikgu ulang balik daripada yang ni, iaitu pertama sekali latar belakang rusuhan pilihan raya umum yang ketiga 3 hari lepas tu, iaitu pada 13 Mei 1969 berlaku perusuhan kaum kerana penyokong parti politik membuat provokasi yang menimbulkan ketegangan kaum. Kempen yang dilaksanakan pula menggunakan isu sensitif perkauman menyebabkan berlakunya rusuhan kaum. Okey. Jadi langkah mengatasi rusuhan kaum ada 3 sahaja di darurat. So, perlembagaan digantung, parlimen ditangguh. Perintah berkurung dilaksanakan. Tubuhkan pusat perlindungan ada 2, Stadium Merdeka dan juga Tiong Nam Settlement. Di situ juga rakyat memperoleh bekalan makanan. Menyusun semula perkhidmatan penerangan kerajaan dan menapis berita agar sahih. Yang kedua, Mageran, Majlis Gerakan Negara, yang dipengerusikan oleh Tun Abdul Razak. Ahli terdiri daripada pegawai perkhidmatan awam, pegawai tinggi polis dan juga tentera. Mengembalikan keamanan dan penguatkuasaan undang-undang, menjalankan pentadbiran negara yang licin, mengembalikan keharmonian dan kepercayaan antara kaum, merangka keseimbangan ekonomi antara kaum dan meningkatkan perpaduan kaum. Yang ketiga, peranan Raja Melayu, menasihati rakyat
agar jaga keamanan dan kekalkan perpaduan. Yang kedua, meminta rakyat untuk bertenang dan mematuhi undang-undang negara. Contohnya Sultan Perak lah. Ini boleh dijadikan sebagai huraian lah. Okey, itu sahaja untuk video bab 6. Terima kasih.